Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Presiden Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Fakhruddin Abdul Mu'ti dan seluruh urustia ahli jawatan kuasa Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pejam celik kita sudah sampai kepada penghujung bulan yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran turunnya Al-Quran pada salah satu daripada malam bulan Ramadan. Kemuliaan bulan Ramadan ini difahami, dimengerti dan dihayati oleh generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga kan terdapat satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu memerihalkan tentang sikap generasi umat Islam yang awal terhadap bulan Ramadan. Menurut beliau, kunna nas'alullaha ta'ala sittata ashhurin an yuballighana Ramadan. Fa in a'anana Allahu ala siyamihi wa qiyamihi sa'alnahu sittata ashhurin ukhra an yataqabbala minna Ramadan. Kami, yakni para sahabat, berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum daripada Ramadan supaya kami disampaikan kepada bulan Ramadan. Maka sekiranya Allah menolong, membantu kami untuk melakukan ibadat puasa dan menghidupkan bulan Ramadan, nescaya kami akan berdoa pula kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan berikutnya untuk Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menerima ibadat dan puasa kami pada bulan Ramadan. Betapa bulan Ramadan ini menjadi paksi yang mempengaruhi seluruh kehidupan para sahabat. Maka adakah kita pada hari ini sebagai satu muhasabah di penghujung Ramadan dapat dibentuk jiwa kita untuk menjadi hikmah daripada ibadat puasa ini untuk melahirkan hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kelebihan bulan Ramadan ini adalah melahirkan mereka yang sabar, yang mempunyai akhlak kesabaran sehingga mereka digelar sebagai as-sabirun, orang-orang yang sabar. Dan sifat akhlak sabar ini disebut oleh Allah SWT sebagai mereka yang akan diganjari oleh Allah SWT dengan sebab sifat sabar itu. Dan tidakkah orang-orang yang berpuasa itu jelas merupakan mereka yang sabar menanggung sedikit kepayahan demi untuk menjunjung titah perintah Allah SWT untuk tidak makan dan minum, tidak melakukan hubungan kelamin pada siang hari bulan Ramadan, sedangkan kesemuanya itu merupakan naluri dan juga rukun kehidupan untuk melangsungkan kehidupan sebagai seorang insan. Firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 10, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maksudnya, hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi, betapa bulan Ramadan ini mengajar kita tentang kesabaran. Dan apabila kita sampai kepada penghujung Ramadan, kita akan masuk ke gerbang pintu bulan Syawal. Maka bulan Syawal pula menggambarkan satu lagi sifat bagi orang-orang yang beriman, iaitu terserlah nyata sifat ataupun sikap bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikaitkan di antaranya firman Allah SWT, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Surah Al-Baqarah ayat 185, di mana hikmah daripada puasa itu bukan saja direncanakan kita menjadi orang bertakwa, tetapi juga supaya kita terbentuk menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah antara gambaran kesyukuran itu, oleh kerana banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita yang telah kita renungi, kita insafi sepanjang bulan Ramadan. Apabila makan dan minum yang merupakan rukun hidup itu, kita benar-benar dapat menghayati ianya sebagai satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengikut jadual makan dan minum menurut titah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidakkah maksud daripada firman Allah dalam surah Al-Waqiah ini akan lebih dapat dihayati oleh kita. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afara'aitum ma tahruthun a'antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasha'u laja'alnahu khutaman fazaltum tafakkahun. Kemudian dari segi minum pula, afara'aitumul ma'a allazi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء